Guys, hari ni kita dapat satu kereta BMW. Owner ni tinggal dekat area Wang Semaju. Jadi dia minta kita orang datang rumah dia untuk buat interior detailing dan juga basic polishing. Jadi step permulaan kita akan start dengan cuci bahagian tayar. Kemudian kita akan cuci bahagian luar. So dalam proses cucian kereta ni, kita akan pastikan kereta korang ni betul-betul bersih untuk mudahkan proses polish nanti. So sebelum polish tu, kita orang guna juga kleber untuk buang kotoran-kotoran yang tak nampak dengan mata kasar. Macam korang tengok ni. Lepas tu kita akan polish satu body kereta untuk buang majority cala dan swirl marks. So lepas kita orang dah siap polish kereta, kita akan start pula buat interior detailing, cuci dashboard, cuci kapet, cuci seat, cuci headliner bumbung, keseluruhan bahagian dalam. Lepas dah siap, kita letak UV protection, dan kalau seat jenis leather, kita akan letak leather conditioner. Kalau korang berminat nak buat servis macam ni, siap datang ke rumah lagi, klik link dekat bio profile kita orang, korang WhatsApp je, nanti kita set appointment. Untuk buat masa sekarang, tim kita orang hanya cover sekitar kawasan Kuala Lumpur dan sebahagian Selangor sahaja. So aku nak minta tolong korang sangat-sangat untuk komen bagi rating 1 hingga 100 dengan hasil cucian macam dalam video yang korang tengok ni. Untuk interior detailing, kita charge harga bermula daripada RM400 dan basic polishing pun sama, kita charge harga bermula daripada RM400. Korang rasa berbaloi tak? Cuba komen sikit.